Hari ni nak tukar minyak enjin Kawasaki ERC. Mudah aja nak tukar minyak enjin dia. Kan, buka part skru ni. Buka dia punya pakai tool ni. Senang untuk buka dia punya minyak hitam dia ni. Buang minyak hitam. Dan sekali kita kena buka dia punya oil filter dia ni. Alright. Nak tukar pakai yang Maluk lah. 1040 ni memang yang disyorkan oleh pengeluar. Saya pakai fully 1040 pada Kawasaki ERC. Alhamdulillah setakat sekarang motor saya memang tak ada apa-apa masalah, tak ada isu apa. Enjin yang silver ni CVU. Buka dia punya oil filter pula. So saya buka dia punya oil filter. Sekarang ni oil filter dekat Shopee ni banyak yang tiruan, fake. Ni saya pakai yang beli kat Shopee lah. Memang saya tengok dalam tu okey lah. Setengah tu yang dalam dia punya material tu, dia siap kita boleh pusing lagi. Dalam ni yang besi dalam ni, napis dia ni. Yang kalau anda beli kat Shopee, yang dia punya dalam filter yang dalam ni dia tak berbentuk bulat tau. Dia berbentuk dia punya lubang-lubang ni dia tak bulat. Yang tu anda kena hati-hati sebab tu banyakkan dia fake. Dia jual dalam bawah RM20 ni. Kan? So minyak enjin saya pakai yang Maluk. Original punya pun dah 40. Bagi duduk 90 darjah lagi. Ada saki-baki minyak yang nak keluar. Ini puas hati kalau kita buat sendiri ni. Kita bagi yang terbaik lah untuk motor kita sendiri. Saya dah tonggeng kiri kanan motosikal ni 75 darjah. Memang ada sikit-sikit lagi minyak yang mengalir keluar. Habis menitik, dia ada nampak minyak lagi sikit. Anda tonggeng sampai betul-betul dia kering. Ni. Itu kelebihan kalau kita buat sendiri. So ni exhaust. Kita bagi elok, kita tonyong kertas pasir. Nampak shining kan. Sekarang ni saya tukar yang water pump. Ada punya gasket dia kan. Oil seal dia tu alhamdulillah lah tahan. Tunjuk dalam video. Lepas tu baru kita masuk oil filter, kita masuk minyak. 2 liter, 2 botol je dia pakai. Saya kita tunjuk tengok sukatan dia. Okay guys, tu dia minyak. Ni saya bagi motor tegak ni. Nanti dia sukatan minyak dia 2 liter. Kan. Oil filter pun dah kita tukar. Tool yang digunakan untuk menukar minyak enjin Kawasaki Versys atau ERC. Simple je, nak buka oil filter, nak ni dengan Allen key ni. Yang tu je.
So, terima kasih kepada yang menonton. Okey, ini air filter performance yang saya simpan air filter ni. So saya nak pakai air filter yang standard lah, yang macam saya tunjuk video tadi. So bila dah pakai air filter standard pada motosikal Kawasaki RC ni, dia punya peri lagi sedap berbanding pakai yang performance ni. Entahlah, saya rasa macam tu. Mungkin sebab kalau performance ni kita kena tune, remake balik isu ataupun nak sedap lagi kan. Exhaust kena tukar ni, exhaust standard. So semua stock standard memang sedap. So okey, puas hati pakai. Beli pun 7,000. Mileage rendah, 70 horsepower. Nak apa lagi? Tak gaduh nak dapat 70 horsepower. Tak payah habis duit banyak-banyak. 7,000 je. 70 HP kan. ERC, nak tengok kucing pun suka. Kucing saya pun suka motor ni. Tapi jangan pancuk dah. Betul dah. Sekian, terima kasih. So, jumpa lagi.